So hi guys. Gelap. Gelap Atin. Kau kena ke depan, kepala kau. Macam tu. So kita orang on the way nak bukber. Nak hujung-hujung nak rayu dah ni baru boleh bukber. Hai pula dah. So kita jumpa to the next vlog. Bye. Go. Ada ketupat, ada rendang dan kuah kacang. Hati depan lagi. Tak boleh, aku ada kaki gila. Datang, sampul. Semua berkumpul. Dia punya lalas. Itu je yang dia tahu. Korang lagi lah. Aku tak tahu dia tak nyanyi kan? Okay, tak tahu. Sorry doh. Cantik bodoh ni. Korang cakap tak kita orang? Ambil gambar lah. Tu bagi. Ini nak balas. Tak bagi orang. Kali kau laku. Belakang lah. Tutup dengan handbag. Sekali. Macam tu. Nanti dia datang, terus happy birthday. Sekejap, aku tengah tunggu mak datang berjalan ke sini. Lengang kangkung tepi tenaga. Tak ada orang duit kat belakang. Ni nampak lemak aku tak? Ya, nampak lemak aku tak? Lemak kau. Bye. Aduh, pakai member aku dapat murah. 60. Kita tak beli. Nah, itu dapat murah. Kita tak nak guna member tak nak. Nanti kau pun boleh beli member aku dapat murah. Kita nak beli lagi orang pakai member juga. Dapat sedap. Siapa yang bagi begini? Fazila. Yo, kau tak bawa aku. Kau bukan dia kau. Kenapa nak kena bawa kau? Tak, aku orang pergi cari handbag. Cakap dah dengan Fazila. Kau ni asyik beli handbag. Emma kata nak pakai hadiah lain. Sebab aku kan banyak handbag. Tahun ni aku dapat handbag tak? Hadiah. Kau janganlah banyak-banyak beli handbag tu. Aku tak beli. Nanti orang bagi hadiah. Nanti saya beli handbag.
bawa aku ke sana juga. Kita pergi. Kita lapor. Kita lapor kan? Mana? Sini. Tak payah dia jauh apa? Nasib baik tak berdiri. Nasib baik tak berlari. Nasib baik aku tak berdiri. Nek boleh bangun tadi? Terima kasih. Kalau saya dah nak bangun. Penat dah. Kau. Kau lapar badan. Kami. Rasa kepanasan. Panas ni. Betul. Kering kan? Kering. Panas sih. Aku kenapa panas ni? Ni apa ni? Itu rasa tak bayar. Dia kenapa lah? Panas tu. Tutuplah Fatin dan Prina. Fatin. Ya. Kenapa? Baru 5 minit. Ni buka dengan dia orang semua ni. Nak kopi Syasha sekali. Aku berhenti hari ni. Takut. Stress lah. Takut. So guys, jangan lupa birthday saya bulan 11. Lama lagi. Sama lagi lah. Ya, sebab tu cakap kumpul duit dulu. Kering sangat. Menangis member. Padahal bukan birthday-nya. Atin dah excited dulu. Atin kenapa Atin? Atin? Tak power. Kenapa ni? Kenapa? Kita bukukan lauk tadi. Terima kasih. Nasi, ayam masak lemak. So, apa ucapan anda untuk tahun 2025? Syasha kahwin tahun depan. Amin. Saya kahwin tahun depan, guys. Aku nak pun kat Ucapan. Apa? Ucapan. Cepatlah. Cepat ucapan. Cepatlah. Ucapan untuk Ucapan. Okey, untuk Syasha. Syasha boleh. Untuk semua pun boleh. Cepat. Saya terus kuat untuk menjalani. Cepat dah. Ucapan dia. Cakap cepat. Semoga saya pun cepat kahwin juga. Amin. Depan masa ni moga doa kita dimakbulkan. Aku nak bagi tahun 2026 saya kahwin. Aku nak bagi ucapan untuk Fazilah. Semoga Fazilah sentiasa dikuatkan hatinya menjalani Dapat kahwin tak? apa? PJJ. Member dah tak strong weh. Amin. Dia je PJJ. Semua orang PJJ. Kau PJJ. Oh, pelajaran. Pelajaran jarak jauh. Ingatkan Bukan ni tu. perhubungan jarak jauh. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Tak baik. Okey, ucapan. Ni nyemaklah benda dia. Boleh tak turunkan? Ucapan untuk siapa? Siapa je? Aku siapa lah. Untuk Aku hubungan kau baik dengan keluarga, dengan Allah, dengan bakal suami. Itu doa kau tu. Ucapan. Ucapan untuk diri sendiri. Semoga SEM depan Dapat kecap balik. Nak dapat first class. Dah tak dapat ANC, nak dapat first class. Oh ya kan sebenarnya tak dapat ANC. SEM lepas dah tak dapat. Lepas tu untuk diri sendiri semoga Dia punya ucapan betul. Betul lah. Apa ucapan betul. semoga kehidupan akan datang lebih dipermudahkan dalam apa-apa cara sekali. Jangan nangis. Tak nangis. Untuk Syasha semoga cepat kahwin. Dah kahwin jangan kecil, jangan. Diam lah. Aku tengah ada Taiwan. Dah tu je. Sama lah. Kau pula. Ucapan. Jangan pula. Belakang lagi. Okey. Betul lah. Okey. Semoga untuk Syasha dulu. Semoga. Kejap ni nampak gemuk. Dah lemak-lemak dia tu. Hati. Okey lah. Nampak muka je. Nampak muka. Kau memang kena kat muka je. Jahat je. Kau pun jahat lah. Tak nak cakap lah. Okey, cakap. Okey. Confident. Tak nak. Aku tak cakap untuk Syasha. Aku cakap Nampak untuk aku je. kurus. Nampak kurus. Bodoh. Nampak kurus. Untuk saya, semoga saya pun dapat mencapai kejayaan selepas ini. Kau nak nangis. Semoga saya pun cepat kahwin. Saya nak kahwin tu. Sesiapa yang Dah stable. Sesiapa yang rasa macam nak masuk je Milang. Dapat. Itu je. Bukan.
Sedih pun tak, gembira pun tak. Meriahkan hati pun tak. Dah ada Pak Wu tu. Lepas tu, pun tak apa. Dah ada Pak Wu ni tak sedap. Tak nak lah. Hazilah. Sedap kan? Dia macam bodoh. Dekat sangat Dah betul lah kan betul. Okay dah betul nampak kurus. Untuk Syasha. Tak dengar ucapan Fasilah. Okay, untuk Syasha. Tak payah dia. Happy birthday. Semoga Dah bosan. Kau ni janganlah bagilah dia. Okay. Happy birthday. Syasha, happy birthday. Okay. Semoga apa yang kau impikan semua dapat. Kahwin dan cepat. Okay apa dia? Okay, tu je. Untuk kau? Untuk kau? Untuk aku semoga terkuat lah. Ya betul. Dah lemah ke? Dah. Dah tahap drop bawah dah. Lah, Atin pula. Atin. Apa dia kau? Okay. Jangan nangis. Memang nangis. Jangan nangis. Ucapan dulu baru nangis. Ucapan dulu cepatlah. Cepat. Aku nangis kau. Cepat. Kau tak kena kat aku punya ni. Cepatlah. Macam aku nak masuk YouTube ni. Kau bodoh kau. Dah aku untuk Atin. Kat. Cakap hai anak mama. Hai, kata nak mama. Okay. Kenapa? Mami. Hai anak mami. Hai anak mama. Hai anak mami. Dia nak mix tu. Hai anak mami. Semua nak hai anak mami. Aku tukar. Hai anak bonda. Ni muka-muka dah penat. Ni mak. Muka dah. Bapak tak semua tak layan aku. Layan aku. Ya. Layan cepatlah layan. Hai mami. Atin cepat sepatah duduk kat atas sebelum aku nak tutup. Okay. Kakak akan tanya kau. Nak macam tu, nak masuk YouTube. Tak nampak cantik lah. Wow, apa nak suruh kau cakap? Menutup. Kau benci. Mana saya nak pensel? Dia nak pensel weh, mak. Dia nak pensel. Ya. Kau pegang kau tangan kau Google lah kau ni. So korang jangan lupa komen, share and subscribe. Apa yang kau vlogkan hari ni? Dia nak YouTube. So baik semakin jumpa ni pada raya, pada puasa tahun depan. Yes, sebab Puasa ke? Puasa ke? Puasa ke? Bye. Bye-bye lah, cepat. Sap. Dia belanja.